Ngap perangai ide kabeh. Wow. Budu tak talah, sek kita jangan pecah. Okey, assalamualaikum sekmu. Hari ni abang mai dekat KB Ikan Bakar Cappuccino sekmu. Let's jom sekmu. Let's jom. Inilah KB Ikan Bakar. Sekmu tengok kedai dia, nak makan atas boleh, nak makan bawah pun boleh. Kedai dia memang betul-betul luar sekmu. Okey, sekmu, kedai dia mudah je. Cappuccino, sekmu masuk lorong tu, nampak pokok jati besar tu, sekmu masuk je lorong ni. Mari gitu. Inilah kedai dia deh. KB Ikan Bakar deh. Okey, sekmu boleh tengok sekali abang ni bakar ke. Penuh sekmu tengok ikan bakar dia. Ada terung bakar ni kamak sekmu. Terung bakar, sutong bakar, udai bakar. Sekmu tengok tu. Ikan macam-macam jenis ikan ada sekmu. Okey, sekmu boleh tengok ikan bakar dia ke. Kali dia bakar memang besar-besar gini sekmu tengok. Sutong dia tu ke. Dia bakar tengok. Comel kejadian sekmu. Ni betul-betul kamak. Cicoh bodu dengan terung bakar memang betul-betul puas hati. Hari ni abang nak buat kombinasi ikan bakar. Let's jom sekmu. Okey, assalamualaikum sekmu. Hari ni abang mai dekat KB Ikan Bakar Cappuccino. Sekmu boleh tengok menu kombinasi abang hari ni kan memang sangat-sangat meriah sekmu. Suppose kalau sekmu bila ada ikan bakar ni budu tak talah deh. Kita peruh dulu rasa limang, sekmu tengok tu. Lepas tu kita pecek lada. Lada ni kalau boleh banyak sekmu deh. Konsrang dulu sekmu budu ni. Oh, puas hati sekmu. Kena makan ikan bakar ada budu memang betul-betul perfect. Jadi sekmu, abang nak buat kombinasi, sekmu boleh tengok. Sekali dia ide ke abang, ikan merah tanda sop perangai sekmu tengok. Ngap perangai ide ke abang. Ikan dia memang betul-betul besar sekmu. Tengok ko isi dia putih tu ke. Memang betul-betul fresh. Allahu Akbar. Isi dia tu kan ikan tu dia bakar tu kan masih berjusi sekmu tengok. Ikan bakar dia. Tertera dulu. Bismillah. Wow. Ambil ikan ni sikit sekmu. Ni. Cicuh budu. Konsrang letak dalam ni. Kita ada juga sekmu boleh tengok ni. Wow. Ule-ule pun ada. Ni. Ambil timun batai ni. Cicuh dalam ni. Tok sini. Habis roda pulak sekmu boleh tengok ni. Bawah mah. Kalau ikan bakar tak ada bawah mah. Tak jadi keja. Sekmu tengok isi dia tu. Tu. Wow, putih molek. Berjusi kayak tu. Kita tengok tu kayak bakar memang betul-betul comel. Colek lain ni tok sini sekmu. Sekmu boleh tengok kombinasi abang ni ikan bakar. Tu. Bismillah. Wow. Makan menu gini sekmu tengah hari memang betul-betul sempurna. Lepas tu sekmu dia ada juga sambal kicap deh. Kita peruh dulu sambal kicap ni. Kita makan dengan sotong. Sekmu tengok sotong dia tu. Cicoh dia ni. Konsrang. Tengok lagi. Wow. Lepas tu sekmu boleh tengok. Dia ada sutong, dia ada udai. Ikan mani abu sekmu. Oh, ikan sini ke sekmu. Saya ambil ni. Colek budu letak sini. Kita ambil ni, terung bakar. Cobek gini sekmu. Cicoh dengan budu. Konsrang. Sekmu tengok. Oh, barang ni sekmu. Wow. Sini pun dia ada juga sambal belacan kicap deh. Kita puas selima dulu. Kita cucuh dengan udai. Cucuh ni konsrang dalam ni sekmu. Tengok. Wow. Sambal kicap dia pedas. Bayar Brazil, cucuh dengan budu. Ikan bakar tawa konge ataupun cencaru. Konge sekmu wati kalau bakar tawa. Makan ikan gini besar-besar sekmu tengah hari memang betul-betul jadi. Ikan konge sikit celup dengan budu.
Ambil bawang emas sikit saya mu letak sini. Ambil bayam bazir sikit. Udai sikit saya mu letak sini. Saya mu tengok kombinasi habis hari ni. Wow. Semua bakar sedap. Wow. Okey, saya mu menu ikan bakar. Hak abang makan hari ni ke. Memang betul-betul kombinasi yang sempurna saya mu ni. Bagai boh.